Integriti adalah melakukan perkara yang benar walaupun tiada siapa yang melihat. Namun, isu cuti sakit atau MC palsu kian membara dalam kalangan pekerja pada masa kini. Jack, kau dapat penat lah. Kenapa tak beli MC kat Telegram? It's just RM20 and plus yang hari tu baru aku dah try and jadi. Serious. Serius kan? Mm-mm. I know right? Aku pun tak tahu lah, malas kau tahu tak nak masuk meeting esok. Dah lah lama, bosan pula tu. Betul. Asyik cakap benda yang sama setiap meeting. Aku macam, Setuju. cakap asyik. Boleh? Nak. Boleh. Okay. Jangan Dolly, tu macam dikira berasuah dan tak berintegriti lah. Kau ni macam nak apa tu, menipu majikan sendiri. Tak baik lah. Kau diam, boleh tak kongsi. Kau ni, kalau kau tak nak buat, kau diam. Jangan lembik sangat, okay? Kau gambar lah. Kurang kesedaran agama, sikap mementingkan diri sendiri dan pengaruh rakan sebaya. Ni, wait. Aku nak kau pastikan nampak macam ni betul-betul. Kalau menjadi, aku. Yes, bos. Daripada doktor tidak ada. Come on lah, aku sudah mana kau ni. Okay, aku try kau. Bye. Weh, apa? Ni buat kerja ni, mana dah je klinik. Kerja dia semua aku yang buat. Aku pun ada anak sakit juga kat rumah. Tapi itulah aku tetap datang juga. Dah lah dia kebelakangan ni asyik cuti je. Sakit apa entah. Tadi aku tengok story dia dekat Instagram, macam kat Cameron Highland je. Lepas tu Asyik MC cakap pasal dia perut. Tak tahu menipu. Macam mana kau tak tahu dia tu macam mana? Dah lah malas. Weh, Siti, jom masuk ni pakai sekarang. Ada saya masak ni. Duduk. Jacqueline, Ya? kamu tahu kenapa saya panggil kamu di sini? Tak pun. Kamu tahu salah kamu? Tidak. Surat ini mengesahkan bahawa mereka tidak mengeluarkan MC ini. Mana ada tipu je semua tu? Saya tidak bagi kamu kebenaran untuk menjawab. Ini adalah tuntutan palsu. Awak tahu kan, ini satu kesalahan yang berat. Habislah kau. Kau tahu tak ni kesalahan besar. Kita orang tak boleh berkompromi ni. Mungkin kau kena pecat. Weh, kau tahu kan ni tak betul. Kau percaya aku kan? Percaya memang percaya, tapi kau boleh kena pecat ni. Sebab kita orang pun tak boleh berkompromi ni. Tanggunglah kesalahan kau. Perlu diingatkan, mengemukakan dokumen palsu adalah kesalahan di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai tuntutan palsu atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi. Syarikat perlu melakukan semak rawat dengan klinik. Manakala individu perlu mengamalkan nilai amanah. Bukan itu sahaja, pengajaran daripada kes ini ialah keberkatan dalam rezeki bermula daripada kejujuran. Jangan gadaikan masa depan demi keseronokan sementara. Kurangi rasuah, Tanggungjawab bersama, Lensa Integriti.